Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa jami'al muslimin wal muslimat wa khususan ila mu'allifil kitab Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Husain Al-Alawi وسيد محمد أمين الجاشر إلى له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني استودعتك ما قرأته فارده إلي عند حاجة إليه. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah masih lagi meminjamkan kepada kita sisa usia hinggalah ke hari ini. Seperti mana yang selalu kita sebutkan dalam banyak-banyak pinjaman ataupun loan, semuanya kita tahu tempoh pinjaman kita. Kita buat loan rumah, kita tahu loan kita 30 tahun atau 35 atau 40 tahun dan sebagainya. Kita buat loan kereta pun kita tahu sama ada 5 tahun, 7 tahun atau 9 tahun atau sebagainya. Tetapi satu-satunya loan yang kita tidak tahu berapa lama tempoh kita pinjam adalah loan nyawa daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang pun begitu, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kita untuk kita tahu bila kita mati, bagaimana kita mati dan di mana kita mati. Namun perintah Allah dan Rasul dan ulama memerintahkan kita agar kita bersedia untuk mati. Alhamdulillah, kita berada pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini di dataran yang mulia, dataran yang membicarakan setiap Jumaatnya ilmu-ilmu bagaimana untuk kita menghampiri Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang benar. Alhamdulillah, tuan-tuan, bermakna kita menggunakan nikmat pada hari ini untuk kita melakukan amalan yang sebesar-besar amalan. Amalan ini dah banyak. Dia ada banyak. Kata ulama, sebanyak nafas kita. Banyak itulah amalan. Amalan ataupun juga disebut sebagai tariqah. Tariqah ni jalan. Tariqah itu jalan. Jalan apa? Jalan menuju kepada Allah. Ada banyak. Yang biasa kita tahu jalan zikir sajalah. Orang biasa zikir kan. Itu tariqah juga.
Tapi banyak lagi jalan. Banyak mana? Sebanyak nafas manusia. Ada orang yang dia jalannya adalah berpuasa, ada yang jalannya adalah bersedekah, ada yang jalannya dengan menolong orang, ada yang jalannya dengan ibadah di malam hari dan sebagainya. Tetapi ada satu jalan yang paling mulia, iaitu jalan talabul ilm, menuntut ilmu. InsyaAllah kita sambung balik perbincangan kita. Seperti mana yang kita maklum, kuliah kita bulanan di Langkawi ini membaca satu kitab yang tetap dan disambung-sambung tempat demi tempat, iaitulah Kitabul Adab, yang mana telah pun disusun daripada pengajian bersama Al-Allamah Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Zaid bin Sulaiman Al-Alawi. Juga terdapat kitabnya Al-Wawul Musharrafah, yang mana Habib Zaid ini dia duduk di Madinah, orang keturunan Nabi yang sangat alim, sangat wara'. Alhamdulillah Allah Ta'ala berkatkan usianya hingga beliau sempat mengarang berbagai buah kitab, dan hasil pembelajarannya juga terhasil 50 adab. Kitab 50 adab yang kita bicarakan pada kuliah yang lalu selesai dengan adab yang pertama. Dan kali ini kita masuk adab yang kedua. Adab yang pertama, adab tidur dan bangun tidur. Tidurnya, bangun tidur, secara ringkasnya boleh kita sebut, antaranya disebut kita ini digalakkan tidur dalam keadaan berwuduk. Maknanya sebelum tidur itu kita ambil wuduk. Sebab disebut malaikat akan berada di hujung kepala orang yang tidur dalam keadaan berwuduk. Akan berada di hujung kepalanya, lalu mendoakan orang tersebut sepanjang malam. Tapi kena faham, bukanlah kita berwuduk sampai tahap kita duduk di atas katil, tersentuh dengan suami pun kita dah marah suami. Suami tersentuh dengan isteri pun dah marah isteri dah. Awaklah sentuh saya, akan batal dan wuduk saya, bukan begitu. Maksudnya sebelum kita naik katil kita wuduk, dan naik atas katil kita terkentut ke ataupun kita tersentuh isteri ke suami ke, tak apalah, sudah dikira berwuduk. Yang penting sebelum itu. Dan sekarang kita masuk perbincangan adab yang kedua, adab ketika bermimpi, air atau wuduk. Semalam kita dah baca di Matayah, yang pagi tadi di Monyong, dah habis dah pada yang satu. Kita masuk pula pada muka surat 46, InsyaAllah. Malam ni sambung sikit lagi, besok Fatah, subuh. Masuk yang ke 46. Yang ni tajuk ini dia sedap. Muka surat 46. Dia baca dari belakang sikit pada muka surat 45, awak sekali faedah. Sebagian ulama berkata, qala al-muallif rahimahullah ta'ala bi'ulumihi fi da'wa lil amin ya rabbal alamin. Sebagian ulama berkata, jika dua ayat berikut dibaca sebelum tidur, maka dia tidak ihtilam, mimpi hingga keluar sperma. Contohnya, ini nak cerita ada kita bermimpi ya. Kita dah bicara tadi bagaimana mimpi yang buruk itu dengan kita ceritakan kepada orang. Dan antara mengelakkan kita mimpi buruk, janganlah kita ini sebelum kita tidur itu mestilah kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kalau kita bermimpi buruk, kita bangun, kita menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tiup sebelah kiri 3 kali. Kemudian jangan kita ceritakan mimpi buruk kita itu kepada orang. Abaikan saja, seperti yang berlaku kepada Abu Salamah. Abu Salamah ni dia mimpi satu benda yang cukup berat, sehingga kan dia kata mimpi itu menyebabkan aku merasakan aku menanggung gunung. Disebut pada muka surat 44 tengah-tengah. Kemudian bila mendengar hadis Nabi menyebut ar-ru'ya salihatu min Allah wal hulm min asy-syaitan, mimpi yang baik itu adalah daripada Allah. Mimpi yang buruk itu adalah syaitan. Mana jadi syaitan itu? Maka dia kata fama kuntu ubaliha, aku terus tidak memikirkan lagi mimpi itu. Sebelum itu rasa macam berat, sedih, duka cita.
mimpi apa ni, petanda apa ni, buruk sangat ni. Tiba-tiba bila dengar Nabi sebut mimpi yang baik itu daripada Allah, ambil aktibar. Mimpi yang buruk itu daripada syaitan, jangan kita peduli. Maka kan dia tidak lagi mempedulikan mimpi itu. Ini cerita. Baik. Juga pada perbincangan yang lalu juga menyebut, saya sebut sinopsis bagi kita faham. Tiba-tiba terus tidur dan mimpi pada baca dua ayat ini kita pun nanti kita kena sikit. Recap bagi yang belum sempat ikut kuliah yang semalam yang pagi tadi. Maknanya dia cerita tentang adab mimpi. Bila kita mimpi yang baik, kita syukur dengan menyebut paling kurang Alhamdulillah, ataupun doa yang panjang kita lihatlah pada muka surat awal tu. Kemudian lagi, kalau nak cerita, janganlah cerita pada sembarangan orang, kecuali orang yang tuturan yang baik, percakapan yang baik. Sebab mimpi itu adalah satu benda yang dikatakan yabqa minan nubuwwah, tinggalan sisa daripada Nabi SAW, sisa keajaban Nabi. Antara kisah orang dulu, biasanya lepas subuh tu imam akan pusing belakang, kan? Dia berdiri bicara orang apa semua, pusing tanya, hai, ada apa-apa cerita apa semalam? Dia tanya, ada apa-apa cerita apa semalam? Jadi di kalangan orang tua tu dia akan beritahu, ada nak merah. Dia bang kata pada mimpi lah nak merah. Maka buatlah siapkan semua, sahabat buat tembok yang rumah paku tingkat bagi elok ke semua, abang-abang kata tanam semua. Itu orang dulu mana mereka memanfaatkan mimpi. Kita hari ini mimpi naik geret itu lubang dan tanduknya lembu. Mimpi kita hari mimpi paku. Imam Al-Qudusi kata mimpi menjadi ukuran iman seseorang. Mimpi yang baik mana iman itu baik, mimpi buruk mana iman itu buruk. Mimpi tidak ada lembu, mimpi kena jatuh tipau yang benar. Itu maknanya banyak dokong kita di iman kita. Orang dulu mimpi jumpa Rasulullah, mimpi jumpa ulama, mimpi pergi umrah, mimpi bahkan dalam mimpi pun dapat ilmu lagi. Orang kita ni kalau mimpi dapat ilmu, kita khawatir mungkin ilmu itu ilmu yang salah. Sebab ilmu daripada mimpi. Tapi orang lama dulu mimpi dia dapat ilmu itu biasa-biasa. Ni kita akan baca lagi sirah yang kisah yang akan datang bagaimana Habib Abdullah dan juga Abdul Rahman, kisah macam mana. Baik, inilah kita boleh baca kemudian. Boleh lihat nanti bila kita balik, kita boleh lihat rujuk yang kita dah bincang. Sekarang kita sambung balik. Bagaimana disebut dua ayat yang mana kalau kita tidur, kita tak mimpi yang membebankan kita nak kena mandi wajib. Satu termasuk mimpi yang membebankan. Memanglah menjadi tanda kepada cukup umur. Tetapi mimpi itu kita kalau boleh kita nak mimpi yang lebih baik, apabila mimpi jumpa Nabi. Mimpi jumpa Nabi. Ini nak mimpi benda yang menyebabkan kita kena mandi wajib. Maka bacalah ayat dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un 'alim. Innal ladzina ittaqaw idza massahum تذكروا فإذا هم مبصرون. Baik. Daripada surah A'raf bacakan ayat ini. Kalau yang uzur jangan baca. Apa maknanya? Dan adapun yang menimpakan kita, menggoda kita daripada syaitan, godaan syaitan itu bila mana kita digoda dengan godaan syaitan, fasta'idz billah, mintalah ampun dengan Allah. Sesungguhnya dia Allah pendengar dan maha mengetahui, maha mendengar dan maha mengetahui.
sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mana ditimpa ke atasnya was-was bisikan daripada syaitan, tadzakkaru, mereka ini akan saling memperingati, fa idza hum mubsirun, dan mereka ini sentiasa melihat, bermuhasabah. Macam baca ayat ini, insya-Allah Allah Taala akan jauhkan kita daripada mimpi yang sia-sia. Baik. Lagi kata muallifu rahimahullah, kenikmatan abadi ketika berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang inilah yang kita nakkan, mimpi dapat jumpa Nabi. Katanya ini bab yang kedua. Nanti dah ada masuk bab yang ketiga, ada masuk dan keluar kamar mandi, bilik mandi. Ini masih lagi dalam bab mimpi. Kita nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa nikmatnya disebut oleh pengarang, ketahuilah kenikmatan yang paling besar dan paling mulia dalam dunia yang fana ini adalah jika kita dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Subhanallah. Kita ni rasa macam tak layak sangat duduk sini, sebab sini ni tempat duduk temburu yang hebat-hebat. Antaranya temburu yang sangat kita sayang, almarhum Dr. Harun. Tak ada arah. Pengganti pun tak ada arah. Nak ganti orang lagu dia tu tak ada arah. Atau orang yang sangat alim, sangat tawadhu, orang yang sangat tegak. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat Allah Ta'ala takdirkan ada orang yang merakam kisah temburu, cerita dan dewan yang tertutup, kisah bagaimana beliau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tak plan nak cerita, tak rancang pun nak cerita. Allah Ta'ala tentukan mulut dia bergerak pada hari itu cerita. Dan bukan jika dia cerita tu nak bangga diri tak, buat apa dia nak bangga diri, apa yang dia dapat. Tapi untuk menimbulkan rasa cemburu yang kita nak juga dapat macam mana tubuh dia dapat. Bahkan dia cerita tentang banyak kali dia 2-3 kali. Pasal apa dia dulu? Sebab dia menjaga hubungan dia dengan Allah dan Rasul. Kita akan jangan kena mimpi jumpa Nabi. Waktu hidup pun tak ingat pada Nabi. Waktu hidup pun kita lupa pada Nabi. Tahu macam mana kita lupa? Tak selawat pada Nabi. Hari ini hari Jumaat, hari yang patut sangat kita selawat banyak-banyak berbanding hari-hari yang lain. Siapa yang dah selawat sebanyak 100 kali hari ini? Pakat tengok ikan. Ni. Aku juga. Aku dah tak ada kan aku selawat, tak mau selawat. Mungkin dengan kuku pun tak selawat. Tanya nak masuk syurga tak? Syurga apa nak masuk? Oh tak kemana. Jannatul Na'im. Oh syurga nak hebat-hebat. Ibarat kalau kita tanya, nak rumah tak? Nak. Rumah ada ke mana? Nak rumah banglo. Tak mau rumah setinggan, tak mau. No? Tak mau rumah yang rumah apa? Rumah apartmen, rumah teres, bukan rumah teres. Rumah jenis bangunan, rumah flat tu. Tak mau. Nak rumah banglo, habis biji tu. Syurga nak syurga apa? Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wah, Jannatul Firdaus. Tengok hebat-hebat betul. Sebab apa kali dah? Tak ada. Supaya kita tanya Nabi Kuala Lumpur tak? Tapi hak jawab nak tu dah atas bangku malam duduk tidur lagi. Pakai dengan singlet, lecah bagi mayat ni dengan PO. Duk esok kita tanya lagi, nak pergi Kuala Lumpur tak? Duk esok tanya nak pergi Kuala Lumpur tak? Agak-agak sampai tak Kuala Lumpur dulu? Tak sampai. Kecuali dia ambil baju pun dalam beg buku dia tak ambil duit pos semua standby, abang beli tiket, abang duit minyak, abang betul pos semua. Dah kan? Tu baru sampai. Lalu tu juga lah orang yang nak pergi syurga, setakat mengaku saja tak akan sampai. Maka tuan-tuan hasabah diri kita orang cakap dan yang dengar sama-sama kita kena banyak salawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah saja Allah
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat banyak. Paling kurang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat. Kurangkan cakap. Kalau tak ada faedah, jangan cakap. Dalam kitab Penawar Bagi Hati sebut kan, kalau kita banyak cakap menyebabkan gelap hati kita. Man kafara kalamuhu kafara saqahu, wa man kafara saqahu qalla haya'uhu, wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Siapa yang banyak cakap maka banyak salahnya. Siapa yang banyak salah maka kurang malunya. Semakin dia nak tutup kesalahannya, lagi dia banyak cakap. Dia tak ada rasa malu dengan kesalahannya. Siapa yang kurang malu, khalla wara'uhu, kurang wara'nya. Allahu Akbar. Ma makna wara'? Al-wara' tarku syubhah. Wara' adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhah, yang sama-sama, yang ragu-ragu. Dia nak, itu orang yang wara'. Contohnya lagu mana? Dia nak pergi makan kat kedai, lalu depan kedai dia nak tengok, hei, lagu mana ni, bukan masak ni, aurat pun tak jaga ni. Kalau aurat benda yang besar pun dia tak jaga, apatah lagi soal basuhan ikan, soal basuhan beras. Kaedah dia basuh lagu mana tu, kalau aurat benda yang secara diketahui secara daruri pun dia tak ni lagi, dia tak ambil berat lagi, tambah lagi benda-benda yang berat sikit pada tu. Basuh ikan lagu mana, mengalir air lagu mana, boleh kat ikan rajah dalam timba saja, akan boleh masakkan lagu mana. Tu orang yang wara' dia tambah lagu. Wa man qalla wara'uhu, siapa yang kurang wara', kesan daripada banyak cakap, banyak salah, kurang malu, wara' pun kurang. Bila kurangnya wara' sampailah kepada pangkat apa? Na'udzubillah min zalik, mata qalbu, mati hatinya. Ini kita tak mahu kan. Bila hati mati ni macam mana? Hati kita ni tiap hidup lagi tuan-tuan. Pasal apa kita kata hidup lagi, nyawa-nyawa ikan boleh lagi main juga. Boleh lagi kita main dengan maknanya hati kita hidup lagi tuan-tuan. InsyaAllah. Cuma nyawa-nyawa ikan. Pasal apa kata nyawa-nyawa ikan? Pasal main kuliah saja tapi kita perlu sempat beramal. Bukan tuan-tuan lah, ni saya sendiri. Sempat mengajar tapi beramal tak sempat lagi. Selawat tak sempat lagi. Maknanya hidup sikit. Tapi kalau hati yang dah mati dah ajak kuliah pun tak mau. Jomlah kita pergi kuliah. Bukan tak mau pergi, sibuk jaga anak belakang. Pilot anak besar sikit lah. Jangan ni anak besar lah, jom kita pergi kuliah. Bukan tak mau pergi, dia jaga cucu pula dah. Cucu pula. Itu anak cucu pula. Pilot cucu besar sikit, jomlah kita pergi. Tak ada tu, sakit obat duduk lama-lama, sakit pinggang tak ada. Maknanya pakai tak mengaji dah tak bila-bila. Sedangkan kita baru sebut tadi, mengaji itu adalah setinggi-tinggi pekerjaan ibadah, semulia-mulia ibadah mengaji. Maksud itulah kita kena banyak-banyak doa pada Allah. Ya Allah, jangan Engkau pesongkan hati kami. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami orang yang cinta dunia semata-mata, jauh daripada jalan akhirat. Doa banyak-banyak insya-Allah. Baik. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Kita kena banyak selawat agar menjaga hubungan kita dengan Rasulullah. Seperti ulama mereka boleh jaga hubungan mereka dengan Rasulullah sampai ke mimpi-mimpi. Kita pun sama. Duk mengidam nak pakai apa? Produk Asia ke? Nah, apa? Allah Alam. Sampai ke mimpi-mimpi. Pasal nak sangat kepada tu. Macam tu lah kalau kita nak ke Nabi pun sampai ke mimpi-mimpi. Habis tahu mana kata tu Nabi? Ada juga timbul soalan. Kita macam tuan guru kita cerita, dia dapat dia kongsikan nikmat dia tu, Allah takdirkan mulut dia kongsi dengan kita nikmat yang dia dapat nikmat jumpa dengan Nabi. Tu pun ada orang kata, tahu mana tu, tahu mana kita tu jumpa Nabi, tu tak bisa jumpa Nabi, tahu mana kata tu Nabi. Tuan-tuan, kalau yang kata mimpi jumpa Nabi itu saya, mungkinlah saya menipu.
Tapi kalau kata yang jumpa Nabi tutup mulut, mustahil dia menipu. Pasal apa? Pasal dia tahu rupa Nabi. Macam mana dia boleh tahu? Dengan cara mengaji ya. Duk main Facebook lagu kita juga kita nak tahu. Duk main WhatsApp lagu kita juga nak tahu. Tok dia mengaji. Kok mana? Kitab Syama'il Muhammadiyah antara. Imam Tirmidzi karang satu kitab khas cerita batang tubuh Nabi. Lagu mana mata Nabi, lagu mana muka Nabi, lagu mana kulit Nabi, lagu mana rambut Nabi, lagu mana badan Nabi tinggi, lagu mana rendah, lagu mana gemuk, lagu mana kurus, lagu mana jalan, lagu mana cakap, lagu mana tengok orang, lagu mana, semuanya ada dalam tu. Maka digambarkan wajah Nabi, ditaswirkan wajah Nabi dalam tu. Pasal itu boleh tahu bila dia berjumpa Nabi. Sebab tak ada orang yang boleh menyerupai Nabi kecuali itulah Nabi. Tentang ada tanda-tanda apa dia? Kita akan ngaji ni kalau kita kata jumpa Nabi, kita mimpi jumpa Nabi belum tentu betul. Sebab kita tak tahu apa Nabi macam mana. Pasal kita tak ngaji. Jadi kita ngaji baru kita tahu. Baiklah. Lagi kata mu'allif. Baik, kita ni nak berjumpa dengan Nabi SAW baik dalam mimpi ataupun dalam keadaan bangun terjaga. Itu nikmat yang paling besar. Hal ini sangat membutuhkan mujahadah. Apa maksud membutuhkan ini? Bahasa Indonesia. Makna membutuhkan ini adalah memerlukan. Belah kita ni makna tak apa nak baik kalau sebut betul kan. Supaya takut terkeliru tulis siap memerlukan. Betul tak? Memerlukan mujahadah. Kalau nak dapat jumpa dengan Nabi, memerlukan mujahadah. Apa makna mujahadah? Perjuangan dan usaha. Makna bersungguh-sungguh. Kita perlukan usaha yang bersungguh-sungguh, selawat sungguh-sungguh nak jumpa Nabi ni kan? Tak boleh jumpa di dunia pun, boleh jumpa di akhirat pun jadilah. Jangan sampai tahap di akhirat pun tak ada peluang kita nak jumpa dengan Nabi. Na'udzubillah min zalik. Selawat banyak-banyak. Maklum sambil-sambil nak masak goreng lauk, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lauk pun jadi ubat. Suami makan, anak makan, jadi lembut hati, jadi cerdik. Selawat berkat selawat. Kalau kita dapat lihat pahala yang turun waktu kita selawat tuan-tuan, nescaya tak ada orang yang akan berhenti dari selawat. Hebat selawat. Satu-satunya amalan yang Allah Ta'ala sendiri pun buat. Mana ada yang semayang, Allah Ta'ala tak semayang. Berapa jangan semayang dah dia Tuhan. Puasa, kalau tak puasa, bagaimana kita kalau makan. Makan pula, puasa pula. Tapi selawat, Allah Ta'ala selawat. Satu-satunya amalan yang Allah juga buat. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan juga malaikatnya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal selawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi kata pengarang, terutama dalam membersihkan hati kita dari segala penyakit-penyakit hati. Usaha untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Apa dia penyakit hati? Maksud penyakit hati di sini adalah penyakit akhlak luaran, akhlak dalam. Sebagaimana contohnya riya, ujub, sum'ah, takabur, su'uzzan, hubbud dunya dan sebagainya. Seperti rasa sombong. Sombong ni apa dia? Kita rasa kita lebih daripada orang. Orang lain hina, kita mulia. Kita pangkat besar, orang pangkat rendah. Kita duit banyak, orang duit sikit. Kita keluarga yang pandai-pandai, orang ni keluarga tidak pandai-pandai. Anak kita anak yang berjaya, anak orang anak tidak berjaya. Ini dia semua. Dengki ni apa dia? Susah bila tengok orang senang, dan senang bila tengok orang susah. Itu dengki. Susah hati bila tengok orang senang, dan senang hati bila tengok orang susah. Itu mana dengki. Dan lain-lain. Di samping itu kita harus selalu berusaha untuk mengikuti seluruh ajaran beliau yang dibagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi kata mu'allif, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
merupakan sesuatu yang benar. Sebab apa? Karena syaitan tidak akan menyerupai beliau, yang baginda, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Man rani fin naumi faqad rani fa innahu la yanbaghi lisyaitani an yatamathala fi surati. Hadis ini direkodkan oleh Imam Muslim. Maksudnya, sesiapa yang melihatku, barang siapa yang melihatku, yang melihat Nabi, fi naumi, dalam tidur, faqad ra'ani, maka dia benar-benar melihatku. Mana itulah aku. Siapa yang melihat aku dalam mimpi, itu bukan orang lain, itulah aku. Tahu macam mana kata tu Nabi? Dengan cara mempelajari, mengkaji bagaimana rupa Nabi. Fa innahu la yanbaghi lisyaitan, maka kerana sesungguhnya syaitan tidak akan dapat menyerupai, ayyatamassala fi surati, tidak akan sampai bagi syaitan itu untuk menyerupai aku. Syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Lagi kata mu'allif, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi adalah salah satu tanda bagi dia, yakni orang yang bermimpi jumpa Nabi, untuk dapat berjumpa dalam keadaan bangun, yakni keadaan jaga, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diwakilkan oleh kedua-dua Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Apa maknanya? Barang siapa yang melihat aku ketika dalam tidur, dalam mimpi, fasayarani, maka dia akan melihatku ketika mana dalam keadaan jaga, sedar ataupun bangun. Allahu Akbar. Agak-agak sampai lagi dalam tahap ni. Tak lagi orang. Pasal apa tak sampai? Pasal tak pi. Pasal apa tak sampai puluh? Pasal tak pi. Kalau pi, jalan kaki pun sampai. Tak payah naik kapal terbang, jalan kaki pun sampai. Tapi dah tak pi, tak sampai. Pasal itu kita kena usaha untuk pi sampai ke tahap jumpa dengan Nabi. Bukan jumpa Nabi sebab sekolah nak tengok muka Nabi, bukan sebab itu saja. Sebab sayang ke Nabi. Kita ada mimpi nak pada dunia, nak ke rumah, mimpi rumah, nak kereta, mimpi kereta, nak telefon, mimpi telefon, nak ke anak, mimpi anak. Apa salahnya kalau kita mimpi jumpa Nabi? Sebab apa? Sebab nak ke Nabi. Lagi kata pengarang, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dan Ad-Dailami dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inni ura fi kulli surah. Rawahu Abu Nu'aim. Hadis ini menceritakan barang siapa yang melihatku dalam keadaan tidur, yakni mimpi, faqad ra'ani, maka telah melihatku, maka dia benar-benar telah pun melihatku. Sebab apa? Sebab sesungguhnya aku dapat terlihat dalam berbagai bentuk rupa. Tapi rupanya ni cuma rupanya yang pelbagai. Nak cerita apa? Nabi kata orang itu bila rupanya di dalam mimpi, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak semestinya pada satu wajah saja. Ada kalanya Nabi pakai baju warna lain, orang ni kata mimpi jumpa Nabi baju warna lain, dia ni kata baju warna lain.
Lepas yang Allah Ta'ala takdir kita hari ini baca tajuk mimpi kan, katanya boleh saja kita bincang tajuk yang lain yang lebih umum. Wallahu a'lam. Lisanul khalq qada'ul haqq. Perkataan manusia itu ketentuan Allah. Entahlah, memanglah kita rancang nak baca ni, tapi Allah takdirkan kena kat kita tajuk ni. Mungkin barangkali Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, kita kena usaha untuk jumpa Nabi. Kalau tak dalam mimpi pun, di akhirat nanti kita kena usaha untuk jumpa Nabi, kembali kepada Nabi. Pasal apa? Sebab Nabi Tuhan kita. Kita nak pergi mana kalau tak kembali kepada Tuhan kita? Tuan-tuan, kita ada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Setiap umat ni ada Tuhan. Siapakah yang boleh bantu kita? Kalau kita contohnya macam kita di dunia ni, kita memerlukan sesuatu, nak ambil tanah, anggap apa tak kira, kita mesti cari orang yang kita boleh berurusan dengan dia itu Tuhan. Okay? Tak kira lah macam-macam urusan. Kalau disebut orang nak cari projek, nak cari Tuhan projek. Orang nak cari kerja, dia cari Tuhan kerja. Okay? Orang nak ambil tanah, dia kena cari Tuhan tanah. Kena cari Tuhan. Macam itulah kita nak dapat syafaat di akhirat, kena cari Tuhan kita. Tuhan umat, siapa dia? Rasulullah. Tapi cara macam mana nak dapat? Usaha nak jumpa Nabi. Yang mimpi ni hanya sebahagian saja. Yang penting usaha tu ada dibicarakan, lagi akan datang pada mutasab dekat. Sebentar, kita baca dulu insya-Allah. Lagi kata muallif, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'ani fil manam fa innahu la yadkhulun nar. Dalam Ibn Umar diceritakan, diriwayatkan perkara ini. Mana yang menceritakan sesiapa yang melihatku dalam keadaan tidur ataupun mimpi, sesungguhnya tidaklah dia itu masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. Sonoknya dia tak jumpa dengan Nabi. Nampak tak kaitannya? Bukan nak cerita, oh mimpi Nabi senang lalu tu, mimpi Nabi pergi masuk syurga, mimpi Nabi pergi tak masuk neraka, bukan lalu tu. Nak cerita usaha tu, dia punya kaitan demi kaitan. Kaitan yang pertama, nak jumpa Nabi. Sebab apa? Sebab sayang kat Nabi. Maka usaha nak jumpa Nabi mesti ada. Apa usahanya? Apa? Nak selawatkan Nabi, apa yang Nabi suruh kita buat, sayang kat Nabi. Awal-awal tadi disebut, jagalah hati kita, bersih perkara-perkara yang kotor, tinggalkan sifat suka mengumpat kata dekat orang, sembang belakang, fitnah orang, keji orang, pandang rendah pada orang, pandang orang lain hina daripada kita. Tinggal semua sifat-sifat itu. Apakah sifat-sifat itu tidak mendorong kita kepada syurga? Semestinya sifat-sifat itu mendorong kita kepada syurga. Sifat apa? Sifat rendah diri, tinggal mengumpat dan sebagainya kita sebut tadi ni, semuanya itu membawa kita kepada syurga. Maknanya boleh bawa jumpa mimpi dengan Nabi, bahkan boleh bawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, jangan kita niat nak mimpi Nabi saja, tapi kita kena buat apa yang Nabi suruh. Salah seorang bertanya kepada seorang wali, kata Malik, apakah terdapat nikmat yang lebih besar dari kenikmatan syurga? Lepas nikmat syurga, syurga paling besar. Tapi ada lagi yang besar daripada syurga. Apa dia? Maklum, syurga tu besarlah. Tapi ada lagi nikmat yang lebih besar daripada syurga. Nikmat apa tu? Tekar dia. Maklum kata ustaz kuliah sudah, tak tanya apa. Tanya dia, pergi hilang-hilang untuk ni. No? Hak orang celik, mata menunggu apa sikit dah, takut kena tanya. Nikmat yang paling besar, lebih besar dari syurga apa dia? Memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu mana pandang tu? Berlaku perbincangan yang panjang oleh Allah. Pandang tu sama ada pandang zat Allah, atau pandang macam mana itu, wallahu a'lam. Tapi kita ahli syurga akan memandang, diperlihatkan kepada kita macam mana rupa Allah. Rupa Allah tak tergiring, tak berdisim, tak berarak. Ini dia. Ini dalam perbincangan tauhid nanti kita bincang. Cuma nikmat yang paling besar adalah memandang Allah. Kemudian syurga,
Lepas daripada syurga, mana lagi yang paling besar? Maka disebut, beliau pun menjawab benar, iaitu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjaga, bukan mimpi. Orang yang mimpi jumpa Nabi, dia ada potensi untuk jumpa secara jaga. Dan orang yang jumpa secara jaga, itulah sebesar-besar nikmat selepas daripada syurga. Allahu Akbar. Bolehkah kita mimpi jumpa secara jaga, tuan-tuan? Kalau orang lagu kita ni ada cakap pada saya, kata saya baru lepas tadi jumpa Nabi, mungkin barangkali tipu, kemungkinan besar tipu. Tapi kalau alim ulama, insya-Allah. Entah, sebab apa? Sebab amalan mereka hebat, bukan macam kita. Banyak dari salafus saleh yang telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bangun, yakni dalam keadaan jaga. Di antara mereka ada Al-Hadith Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata, ulama yang besar keturunan Nabi, zaman dahulu lagi, ulama salafus saleh yang mana mereka cukup tinggi amalan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Idza ashkala 'alayya al-hadith ahuwa sahihun aw ghairu sahihin akhudhuhu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Subhanallah. Ini tahap dia lah ni. Apa dia kata? Bila mana aku ragu, aku keliru sama ada hadis yang aku baca ni, hadis itu sahih ke tak sahih, betul ke daripada Nabi ke ataupun dari reka-reka, maka dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni orang hebat ni. Orang lagu kita ni tak beza. Lagu kita lagu mana nak tahu? Buka kitab, tengok Sahih Bukhari, tengok Kutubus Sittah tu ada dalam tu. Senang. Nak belajar daripada Nabi tak ada zaman kita. Ni zaman-zaman depa ni boleh lah. Zaman depa mana nak ada lagi Sahih Bukhari lagu kita ni lengkap, dan dengan zaman depa sampai tak ada ke mana. Lepas tu kalau kita tengok cara-cara alim ulama depa nak hadis satu-satu hadis ni, lepas dah terima satu hadis, mayang hajat pula, mayang hajat, semayang istigharah, mayang pula minta, ya Allah, hadis ni betul ke daripada Nabi. Pasti tak ada sumber, tak tahu kesahihan itu lagu mana. Mayang pula sampai Nabi sendiri main hadis bagi kita betul ingat tu daripada tu. Sampai tak tahu lah. Sebab apa? Sebab hubungan mereka dengan Allah dalam satu tu hebat. Entah zaman kita tak ada. Hanya rujuk dekat dan buat di Google. Zaman kita sana. Tu yang hadis Nabi tu kita kata bukan hadis. Ulama dulu semua hadis kita nak kata tu hadis. Selagi mana hadis dia akan kata tu hadis. Kita ni seboleh-bolehnya hadis kita nak kata tu bukan hadis. Haram berdusta atas nama Nabi. Nabi tak kata tapi kita kata Nabi kata. Tapi hari banyak juga golongan yang Nabi kata tapi dia kata Nabi tak kata. Golongan ini golongan anti hadis, Nabi tak kata. Kalau kita baca hadis 40 peristiwa akhir zaman, adanya golongan anti hadis, tak suka dengan hadis. Hadis apa? Hadis dhaif dia tak suka. Dia benci semua. Sedangkan hadis sahih masih lagi hadis. Tapi sampai tak dia benci semua pada hadis. Na'udzubillah, ini panggil golongan anti hadis. Yang tenang baik. Yang kita kena benci hadis maudhu' bukan hadis dhaif. Baik. Lagi kata Al-Habib Abdul Rahman Al-Mashhur radhiyallahu anhu berkata, aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bangun, dan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memberiku ijazah zikir. Saya Nabi ajak dia lagi zikir. Nabi ajak zikir apa? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Persoalan, boleh tak kalau kita nak beramal yang ni? Boleh tak? Buat apa tak boleh? Kan kita dah beramal dah ni ya, kita beramal tu. Cuma kita tak dapat ijazah daripada Nabi melalui mimpi lah, kita dapat daripada ulama sampai dah ke Nabi. Ini nak cerita di sini, ulama dia cerita dia dapat sendiri daripada Nabi. Kita dapat daripada ulama, kok mana pun main daripada Nabi juga. La
Muhammadun Rasulullah. Dua-dua anak, tidurkan anak, lazimi menyebut perkataan-perkataan ini. Jangan dia jadi lagu Hindustan pula, noh mayang kulit pula. Baca yang ni, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Baca banyak-banyak kali ya Allah. Al-Quran akan barakah yang cukup luar biasa. Lagi kata muallif Al-Imam Al-Musanna bin Sa'id radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, pendiri mazhab Maliki, guru kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa katanya? Kita baca dulu sama-sama di kalam Imam yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Ma bitu lailatan illa ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fiha. Syarah Al-Qani Al-Muwatta juga menyatakan perkara ini, kata ini. Alhamdulillah. Kita baca beberapa hadis Nabi dah pagi ni, pagi Jumaat ni. Kalau dah ni pagi yang terakhir untuk kita tengah na'udzubillah lah. Balik-balik zikir keluar ke simpang tu, tak tengok kiri kanan, bam, na'udzubillah ni jadi, na'udzubillah, minta simpang. Tapi kalau lah ditakdirkan Allah jadi juga, bam, innalillah. Apa ada terakhir, apa pun pergi kuliah Jumaat tu. Tapi dan baca beberapa hadis dan beberapa kalam ulama. Allahu Akbar. Jadilah mana kita tahu setiap-tiap huruf yang kita baca tadi menjadi penyelamat kita, benteng kita daripada api neraka. Inilah bezanya orang Islam dengan orang kafir. Mari ala balik ala mai dah berubah dan buka satu kitab yang karangan yang kita ta'lim. Buka tengok dia buat main cerita 5 perbezaan ilmu di antara orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir dia memandang ilmu itu hanya untuk cara hidup di dunia. Nak makan apa, nak kerja apa, nak jalan ke mana. Tapi orang Islam wawasan ilmunya bukan hanya di dunia, bahkan dia fikir what happened to me after that. Dengan ilmu ini, apakah efeknya, apakah kesannya kepada diriku hingga ke negeri akhirat. Yang selepas mati pun dia fikir lagi. Itu ilmu bagi orang Islam. Kalau orang kafir, ilmu itu hanya diaplikasikan waktu hidup saya, waktu mati dia tak fikir arah. Tapi kalau orang Islam, ilmu itu boleh digunakan sampai dia mati. Aku belajar ada tak manfaat untuk mati? Maksudnya bedanya ilmu kita dengan ilmu orang kafir. Kedudukan ilmu. Baik. Jadi kita baca tadi ini, Imam Malik kata apa? Imam Malik kata, tidaklah aku tidur satu malam pun illa ra'aitu, kecuali melihatlah oleh aku akan an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam. Allah, kecuali jumpa Nabi saja. Boleh kata tiap-tiap malam mimpi jumpa Nabi. Itu Imam Malik kata. Siapa dia? Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, guru kepada imam mazhab kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Asy-Syafi'i. Guru dia Imam Malik, mengarang kitab Muwatta. Imam Malik kata, aku ni tidur, dia kata tiap-tiap malam mimpi Nabi. Hebat ni. Tapi dia kata, tengoklah amalan dia macam mana. Imam Malik ni dia orang-orang yang mengumpulkan hadis Nabi, dan bila tiap-tiap dia nak baca hadis Nabi, dia akan pastikan anak muda dia akan pakai baju yang khas, baju yang elok. Dia sendiri akan pakai baju yang elok. Pula dengan sorban apa sebagainya, pasang pula parfum, pasang pula minyak wangi. Minyak wangi, baju wangi ni, dia. Nak abang kata punya memuliakan hadis Nabi, nak baca hadis Nabi pun bersiap seolah-olah macam Nabi di depan dia. Saya menyediakan kepada Nabi SAW. Maka pada sebenarnya kita membicarakan mimpi Nabi ini, muhasabah atau conclusion yang kita boleh ambil daripada perbincangan kita
marilah sama-sama kita meningkatkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang setinggi-tingginya. Perbanyakkan kita mengadakan majlis-majlis Maulid Nabi, majlis-majlis meraihkan keberadaan Nabi, bukan meraihkan lahirnya Nabi. Nabi lahir sekali ya, 20,000 tahun dah ni, sekali je Nabi lahir. Macam anak kita sambut hari kelahiran, bukan kita ada beranak pula dah, dia beranak sekali dulu ya. Habis itu sambut apa? Sambut keberadaan dia, keberadaan untuk kali yang ke-50. Ayat kita, keberadaan untuk kali yang ke-60. Tak ada gigi pun tiup gigi, giling kek dia cemuk gigi setengah tu. Nak abang kita sambut keberadaan. Macam itulah kita sambut keberadaan Nabi. Bahkan bukan setahun sekali, tiap-tiap hari kita sambut dengan cara apa? Menghadirkan rasa seronok yang ada Nabi. Para sahabat sambut Maulid bukan setahun sekali, tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Hingga kan ada sahabat yang demam sebab tak dapat tengok wajah Nabi hari itu. Hari itu tak ada tengok, tak ada nak sambut Maulid Nabi, tak ada nak sambut keberadaan Nabi, demam dia. Maka pada banyakkan buat di rumah-rumah kita bacaan Al-Barzanji, Maulid Nabi, Burda, Qasidah, baca di rumah-rumah kita. Kita fahami maknanya, bangun salawat kat Nabi, rasa cinta, berdoa pula, ya Allah, berkat aku bertawassul dengan perasaan cinta pada Nabi ini, Engkau jadikan kami umat yang diingat oleh Nabi SAW. Jangan Kau abaikan kami ramai juta-juta umat Nabi. Janganlah Nabi tak nampak kami, biarlah Nabi sambut kami, Nabi ingat kami, Nabi kenal kami, dan dibawa kami di Kuala Al-Qasar dapat minum air telaga pada Nabi SAW. Banyak-banyakkan salawat. InsyaAllah tuan, pada perbincangan yang lagi akan datang dibicarakan solat sunnah 2 rakaat pada malam Jumaat, dan juga antara amalan-amalan salawat yang boleh kita lakukan untuk menghadirkan satu perasaan rindu pada Nabi sehingga boleh membawa kepada mimpi-mimpi kepada Nabi, ataupun satu selawat yang membina hubungan kita dengan Nabi, hubungan yang terlalu akrab hingga kita boleh jumpa dengan Nabi hatta dalam mimpi atau jaga ataulah di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Moga-moga apa yang kita bicarakan itu menjadi manfaat bersama. Marilah sama-sama kita menghadirkan, kita berusaha untuk menjadi orang yang terpakat dengan Nabi SAW, sehingga Nabi sudi untuk menyambut kita dan menyelamatkan kita, memberikan kepada kita syafaat di dunia ini hingga di akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, sebelum kita tutup majlis kita ini, saya nak maklumkan insya-Allah untuk risalah itu kita ambil boleh baca, tak perlu kena salin-salin balik dah, ada ditulis siasat salah-salah tu, ambil terus. Cuma kalau tak faham boleh tanya, insya-Allah pada hari sama jadi kuliah di tempat yang seterusnya, iaitu di Pasir Hitam, dan esok pagi dah insya-Allah kita akan datangkan. Dan tuan-tuan, petang ini ambil terus dan beli infak lagi seberapa yang tuan nak infak untuk kos cetak tadi dalam kotak hijau. Seperti itu juga saya nak maklumkan, saya ke sini juga membawa misi madrasah untuk mencari dana madrasah kami, masa kita juga lah semua di Kuala Kecil Kedah. Anda tetap cek lah pengguna dia di Facebook, perkembangan di Facebook Terata Ilmu Haji Abdul Majid. Bagi kita tak ada lah, tanah ada terjaga, kami bersamakan sama-sama. Kita bolehlah membeli air syifa yang diusahakan oleh Tafiq, oleh tenaga pelajar dan juga oleh pelajar Tafiq ini di depan ini dengan harganya yang tidak berharga. Terpulang tentang infak berapa tu, cuma dengan ambil seorang 10 botol, itu lagi tak ada. Ada tak banyak, ada 80 botol yang lebih kurang. Ambil seorang botol, seorang botol dia nak ambil seorang botol, infak lah, nak beli nak mana pun. Dan kalau yang nak infak tanpa memberi air, juga ada tabung disediakan. Sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada pihak HIG atas ruang dan yang diberikan. Semoga pertemuan kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan marilah sama-sama kita meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah dengan cara kita meninggalkan benda-benda yang mungkar, jaga aurat kita elok, jaga ibadah kita elok, kita hadir ke majlis-majlis ilmu, suburkan langkah ini dengan majlis-majlis ilmu, hadirlah ke dengan kitab dan sebagainya, kemudian majlis yang membicarakan siapakah itu Rasulullah dan kenapa Rasulullah diutuskan kepada kita. InsyaAllah marilah sama-sama kita tutup majlis kita dengan sama-sama kita bangun dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم.